Pernahkah anda tertanya-tanya mengapa ajaran manifestasi yang begitu popular seringkali tidak berkesan? Anda telah melakukan segalanya. Anda menulis niat anda berulang kali. Anda membuat papan visi. Anda mengamalkan visualisasi setiap hari. Anda mengulangi afirmasi sehingga suara anda serak. Namun, realiti yang anda idamkan seolah-olah masih jauh di sebalik ufuk. Anda mungkin mula berfikir, adakah saya melakukan sesuatu yang salah? Adakah semua ini karut semata-mata? Jawapannya lebih mendalam dan lebih saintifik daripada yang anda sangka. Masalahnya bukan pada niat anda. Masalahnya ialah ajaran-ajaran ini telah meninggalkan satu langkah paling kritikal. Langkah yang mengubah segala-galanya daripada sekadar angan-angan kepada realiti yang nyata. Langkah yang hilang itu ialah proses keruntuhan. Ramai yang percaya bahawa dengan hanya memfokuskan fikiran pada apa yang mereka mahu, alam semesta akan memberikannya. Ini adalah separuh kebenaran yang berbahaya. Fikiran anda memang memulakan proses, ia menghantar isyarat ke dalam medan kuantum, lautan tenaga dan maklumat di mana semua kemungkinan wujud serentak. Bayangkan setiap keinginan anda, setiap versi realiti yang anda impikan wujud sebagai gelombang kebarangkalian dalam medan ini. Kesihatan yang sempurna, kekayaan yang melimpah, hubungan yang penuh kasih sayang, semuanya sudah ada di sana sebagai potensi. Tetapi potensi sahaja tidak mencukupi. Sesuatu mesti berlaku untuk memilih satu potensi daripada jutaan yang lain dan menjadikannya pengalaman fizikal anda. Dalam fizik kuantum, proses ini dikenali sebagai keruntuhan fungsi gelombang ataupun kesan pemerhati. Eksperimen celah ganda yang terkenal menunjukkan bahawa zarah subatom wujud dalam keadaan semua kemungkinan serentak sehinggalah ia diperhatikan. Sebaik sahaja pemerhatian berlaku, gelombang kebarangkalian itu runtuh menjadi satu peristiwa tunggal yang nyata. Siapakah pemerhati dalam hidup anda? Anda. Tetapi bukan hanya mata anda atau fikiran anda. Pemerhati yang sebenar adalah keadaan penjelmaan diri anda secara keseluruhan. Gabungan identiti, emosi dan sistem saraf anda yang dominan. Anda sentiasa menyebabkan keruntuhan realiti setiap saat dalam hidup anda. Persoalannya bukan sama ada anda sedang mencipta, tetapi apa yang sedang anda cipta secara tidak sedar. Kebanyakan orang tanpa sengaja terus-menerus meruntuhkan realiti yang sama. Realiti kekurangan, ketakutan atau kekecewaan berulang kali. Mengapa? Kerana itulah keadaan dalaman yang mereka hayati secara konsisten. Anda boleh menghabiskan masa 20 minit memvisualisasikan kekayaan, tetapi jika anda menghabiskan baki 23 jam 40 minit dalam keadaan bimbang tentang wang dengan sistem saraf yang sentiasa dalam mode survival, tenaga mana yang anda fikir lebih kuat? Isyarat mana yang akan dipercayai oleh medan kuantum? Anda tidak meruntuhkan apa yang anda mahu. Anda meruntuhkan siapa diri anda pada tahap tenaga. Inilah kebenaran yang sukar diterima. Realiti luaran anda adalah cerminan sempurna keadaan dalaman anda yang dominan. Alam semesta tidak memberi anda apa yang anda minta dengan kata-kata anda. Ia memberi anda apa yang anda minta dengan tenaga penjelmaan diri anda. Cabarannya bukan untuk berharap dengan lebih kuat, tetapi untuk mengubah siapa diri anda dari dalam keluar. Jadi, bagaimana kita secara sedar mengarahkan proses keruntuhan ini? Kuncinya ialah koheren, keselarasan. Apabila fikiran anda memikirkan satu perkara, hati anda merasakan emosi yang sepadan. Dan badan anda serta sistem saraf anda berada dalam keadaan yang selaras dengan perasaan itu, anda menghasilkan isyarat elektromagnet yang sangat kuat dan koheren. Isyarat inilah yang memberi arahan kepada medan kuantum. Apabila isyarat anda jelas, stabil dan konsisten,
Medan itu tidak mempunyai pilihan lain selain runtuh menjadi realiti yang sepadan dengan frekuensi anda. Inilah sebabnya mengapa anda tidak memanifestasikan apa yang anda mahu. Anda memanifestasikan siapa diri anda. Untuk mengubah realiti anda mesti terlebih dahulu mengubah identiti anda. Anda perlu berhenti menjadi orang yang menunggu manifestasi dan mula menjadi orang yang manifestasinya sudah menjadi kenyataan. Ini adalah prinsip yang diajar oleh Neville Goddard sebagai menghayati perasaan seolah-olah hajat telah tercapai. Ini bukan sekadar pemikiran positif. Ia adalah proses penjelmaan yang mendalam di mana anda melatih badan dan sistem saraf anda untuk hidup dalam realiti masa depan itu sekarang, sebelum ia muncul di luar. Anda perlu merasakan emosi kekayaan, keamanan atau cinta itu di dalam sel-sel anda, sehingga badan anda secara literal percaya ia sedang berlaku. Keadaan dalaman inilah yang menjadi isyarat baru anda, template baru anda untuk keruntuhan realiti. Ini membawa kita kepada soalan paling penting. Bagaimana anda mengubah identiti anda pada tahap yang begitu mendalam? Bagaimana anda mengatasi pengatur caraan bawah sedar yang telah mengawal 95% daripada tingkah laku anda sepanjang hidup anda? Di sinilah kita beralih dari teori kepada amalan. Langkah pertama adalah dengan mengawal sistem saraf autonomi anda. Selagi anda berada dalam mode survival, berjuang atau lari, badan anda terlalu sibuk untuk menerima maklumat baru. Anda perlu memberi isyarat keselamatan kepada badan anda. Alat yang paling berkuasa untuk ini ialah pernafasan koheren. Dengan menarik nafas selama 5 hingga 6 saat dan menghembus nafas selama 5 hingga 6 saat secara berterusan, anda mengaktifkan saraf vagus dan mengalihkan sistem saraf anda daripada simpati kepada parasimpati. Anda memberitahu badan anda semuanya selamat. Aku selamat. Dalam keadaan tenang inilah pintu kepada minda bawah sedar mula terbuka. Setelah anda tenang, anda boleh mula melatih semula otak dan badan anda melalui imajinasi. Dari perspektif neuroscience, otak anda tidak dapat membezakan antara pengalaman yang anda bayangkan dengan jelas dan pengalaman yang benar-benar berlaku. Apabila anda memejamkan mata dan benar-benar menghayati realiti yang anda inginkan, bukan hanya melihatnya tetapi merasakannya dengan semua deria anda mula membina dan mengukuhkan laluan saraf yang baru. Anda memasang perkakasan neurologi untuk identiti baru anda. Setiap kali anda melakukan ini, anda menjadikan otak anda kelihatan seolah-olah pengalaman itu telah pun berlaku. Ini mula mengubah badan anda secara kimia. Ia menghantar isyarat baru kepada jin anda, satu konsep yang diterokai dalam bidang epigenetik, di mana persekitaran dalaman emosi anda boleh mempengaruhi ekspresi genetik anda. Waktu paling berkesan untuk melakukan latihan ini adalah sejurus sebelum anda tidur. Semasa anda beralih ke tidur, otak anda memasuki keadaan gelombang otak theta. Dalam keadaan ini, tirai antara minda sedar dan bawah sedar adalah yang paling nipis. Apa sahaja yang anda hayati dalam keadaan theta akan dicetak terus ke dalam sistem operasi bawah sedar anda, memprogram semula kepercayaan teras anda semasa anda tidur. Jangan hanya fikirkan keinginan anda. Tidurlah seolah-olah anda adalah orang yang sudah memilikinya. Mekanisme di sebalik keruntuhan ini adalah resonance. Seperti garpu tala yang akan bergetar apabila garpu tala lain dengan frekuensi yang sama dibunyikan berdekatan, anda tidak menarik sesuatu dari luar. Sebaliknya, anda mula beresonans dengan versi realiti yang sudah wujud dalam medan kuantum. Apabila koheren dalaman anda, iaitu keselarasan antara otak dan jantung anda, menjadi cukup kuat dan stabil, anda menjadi magnet tenaga. Anda tidak lagi mengejar realiti yang anda inginkan. Anda menariknya kepada anda melalui
daya resonans. Ini adalah undang-undang alam semesta yang tidak boleh diubah. Namun, mengapa proses ini terasa begitu sukar? Kerana kita hidup dalam keadaan tidak koheren. Fikiran kita mahukan kejayaan, tetapi hati kita merasakan ketakutan kegagalan. Kita berkata kita mahu sihat, tetapi badan kita ketagih dengan tabiat yang tidak sihat. Isyarat yang kita hantar ke medan adalah bercampur aduk, tidak jelas dan lemah. Hasilnya, realiti yang bercampur aduk, tidak jelas dan lemah. Tugas anda bukanlah untuk meminta lebih banyak, tetapi untuk menyelaraskan diri anda dengan lebih baik. Anda perlu menjadi tuan kepada keadaan dalaman anda. Ini memerlukan disiplin dan kesedaran. Anda perlu mula memerhatikan pemikiran, emosi dan reaksi badan anda yang automatik. Setiap kali anda menangkap diri anda kembali kepada corak lama, sama ada kerisauan, keraguan atau menyalahkan, anda mempunyai pilihan. Anda boleh terus menghantar isyarat lama yang sama, atau anda boleh berhenti, mengambil nafas koheren dan secara sedar memilih untuk kembali kepada keadaan penjelmaan hajat anda yang telah tercapai. Pilihan ini yang dibuat berulang kali sepanjang hari adalah apa yang membina momentum untuk keruntuhan yang baru. Peralihan ini tidak berlaku hanya semasa meditasi atau sesi visualisasi anda. Ia mesti diintegrasikan ke dalam kehidupan seharian anda. Di sinilah kuasa tabiat mikro masuk. Anda perlu mula bertindak, berfikir dan membuat keputusan seperti versi diri anda yang sudah hidup dalam realiti yang anda inginkan. Jika anda ingin menjadi seorang usahawan yang berjaya, bagaimana orang itu akan memulakan harinya? Bagaimana dia akan bercakap dengan orang lain? Apakah keputusan kecil yang akan dibuatnya sepanjang hari? Mungkin dia akan melaburkan 15 minit untuk belajar kemahiran baru. Dan bukannya melayari media sosial, mungkin dia akan bercakap dengan lebih yakin. Mungkin dia akan menguruskan wangnya dengan cara yang berbeza. Setiap tindakan kecil ini, setiap pilihan mikro adalah satu pengisytiharan kepada medan kuantum. Anda memberitahunya, ini bukan lagi siapa saya mahu jadi. Ini adalah siapa saya sekarang. Tindakan-tindakan kecil ini mengukuhkan identiti baru anda pada tahap fizikal. Ia menjadikan penjelmaan itu bukan lagi sekadar latihan, tetapi cara hidup anda. Anda tidak lagi hanya berlatih untuk menjadi orang itu. Anda sedang hidup sebagai orang itu. Proses keruntuhan dipercepatkan apabila terdapat keselarasan antara tenaga dalaman anda dan tindakan luaran anda. Salah satu cabaran terbesar yang akan anda hadapi ialah jurang masa antara apabila anda mengubah keadaan dalaman anda dan apabila realiti luaran anda mula berubah. Dalam jurang ini, keraguan akan muncul. Deria fizikal anda akan menunjukkan bukti realiti lama anda dan minda logik anda akan menjerit, lihat tiada apa yang berubah. Ini adalah ujian yang paling penting. Realiti lama anda akan mencabar anda untuk kembali kepada keadaan lama. Ia akan menekan butang emosi anda, mencetuskan ketakutan lama anda. Tugas anda adalah untuk mengekalkan keadaan baru anda yang tidak kira apa yang berlaku di luar. Anda mesti lebih percaya pada realiti yang anda cipta di dalam diri anda daripada realiti yang anda lihat dengan mata anda. Ini memerlukan iman yang radikal. Iman bukan kepercayaan buta. Ia adalah kepercayaan kepada apa yang tidak dapat dilihat berdasarkan pemahaman tentang bagaimana realiti berfungsi. Anda tahu bahawa keadaan dalaman anda adalah punca dan dunia luaran adalah kesan. Oleh itu, anda berpegang teguh pada punca itu, mengetahui bahawa kesan mesti mengikut. Setiap kali anda memilih untuk mengekalkan keadaan baru anda, walaupun terdapat bukti yang bertentangan, anda menguatkan isyarat anda. Anda memberitahu alam semesta bahawa anda serius. Anda tidak akan berganjak. Ketabahan inilah yang akhirnya memaksa medan kuantum untuk menyerah kepada arahan baru anda
dan meruntuhkan realiti yang sepadan dengan identiti baru anda. Jadi, mari kita simpulkan semuanya. Manifestasi bukanlah satu tindakan yang anda lakukan sesekali. Ia adalah proses berterusan siapa diri anda setiap saat. Anda sentiasa meruntuhkan satu versi realiti ke dalam pengalaman anda. Sehingga kini anda mungkin telah melakukannya secara tidak sedar. Membiarkan pengatur caraan masa lalu anda dan persekitaran luaran anda menentukan keadaan dalaman anda. Dan dengan itu, realiti anda. Kuasa sebenar datang apabila anda menyedari bahawa anda boleh mengambil alih proses ini. Anda boleh memutuskan siapa anda mahu jadi dan mula menjelmakan keadaan itu dari dalam keluar. Peralihan ini berlaku apabila anda berhenti meminta dari luar dan mula menjadi dari dalam. Anda tidak perlu mengejar impian anda. Anda perlu menjadi orang yang impiannya adalah kenyataan. Ini dilakukan melalui amalan yang konsisten untuk mengawal sistem saraf anda, melatih semula otak anda melalui imajinasi, memprogram semula minda bawah sedar anda, dan menyelaraskan tindakan harian anda dengan identiti baru anda. Berhenti menjadi mangsa keadaan anda dan mula menjadi pencipta realiti anda. Pilih realiti yang anda inginkan hari ini. Tutup mata anda, hayati perasaannya dan jangan biarkannya pergi. Berjalanlah, bercakaplah dan bernafaslah sebagai penjelmaan realiti itu. Kerana apabila anda menjadi keruntuhan itu tidak mempunyai pilihan lain selain menjadi anda.